Mungkin ramai yang tahu cara nak buat sambal tumbuk kan. Tapi hari ni Nina saja je nak share sebab Nina rasa teringin sangat nak makan. Yelah, duduk kat perantauan kan. Tapi kali ni datang dengan package sambal tumbuk, sayur bening dan juga telur dadah. Okey, jom. Kita mulakan dengan masak sayur bening dulu. Ni nak buat hari ni bening bayam. Mula-mula masukkan bilis bawang besar dan bawang putih ni ke dalam air saja. Sementara nak tunggu dia mendidih dan menggelegak, kita buat telur dadah dulu. Ni nak masukkan garam kat sini. Lepas tu cuka sikit, godak-godak sikit, barulah nak masukkan bawang putih dan bawang merah. Kalau tak suka bawang putih tu skip je. Bawang putih tu nak buat dia wangi sebenarnya. Okay, kalau kita letak bawang putih dekat kita telur dadah, InsyaAllah memang dia wangi. Kita buat telur dadah, air pun dah bergegak dan mendidih macam ni. Masukkan terus sayur kita. Cuci bersih dulu lah bayam tu. Tak nak guna bayam pun tak apa, boleh je guna petola. Campur dengan suhun pun sedap juga. Duduk kampung kan, macam ni lain nak makan dulu. Letakkan garam, perasa sikit, gaul-gaul rata dan tunggu sampai dia masak dan mendidih. Bolehlah tutup api. Masak bening ni penting tau, kena pakai bumbu tu cukup. Kalau tak masak air dia, dia macam tak berapa nak sedap gitu kan. Barulah kita boleh gorengkan kita punya telur dadah. Macam biasa goreng telur dadah tu kan. Hari ni konten Nina memang simple-simple je sebab Nina berada dalam keadaan tak ada mood ni kan. Tapi tak apalah kita buat je lah. Nampak telur dadah kita dah okey dah pun, angkatlah ke tepi. Inilah main power dia, sambal. Ni cara nak buat sambal. Ni nak gorengkan ikan bilis. Lepas tu lada. Dah, itu saja. Lada tu ala-ala je kan. Agak dia layu je. Yang penting kita punya ikan bilis tu garing. Lepas tu barulah kita boleh angkat dan kita terus je masuk ke dalam kita punya lesung batu. Macam ni kan. Tak payah nak tus-tus. Masukkan je. Lepas tu kita ready untuk tumbuk. Letak gula sikit je, lepas tu garam sikit je. Suka letak perasa boleh letak. Lepas tu terus tumbuk. Tumbuk ni bagi Nina tak suka dia nak lumat-lumat sangat. Nina ada ala-ala macam tu kan. Dan dah siap dah lauk kampung kita hari ni. Lauk ni bahaya tau, makan nasi berpinggan-pinggan. Nampak simple kan, memang simple tapi sihat pun satu hal juga kan. Okay, itu sajalah yang dapat nak kongsikan untuk kali ni. Semoga bermanfaat. Bolehlah makan simple-simple. Hari ni pun resipi simple-simple. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.